السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya pada majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkatannya di dalam majlis kita pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya ke atas kita semua, dan mudah-mudahan diterima segala amal kebajikan kita, amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada kitab kita, iaitu pada muka surat 82, iaitu pada hadis yang ke-29, iaitu pada tajuk dia beramalah sebelum terlambat. Jadi hadis yang ke-29 pada tajuknya iaitu beramalah sebelum terlambat. Qala Syekh Musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiru illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fasharru ghaibin yuntazaru aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa ammar. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Artinya sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul bil a'mal, bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan, sab'an, sebelum menemui 7 perkara. Jadi Nabi SAW pesan bagi kita, iaitu dengan kata bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan, amalan kebajikan, ini sebelum menemui 7 perkara. Jadi sab'an, yani sebelum kita temu dengan 7 perkara. Hal tantadhiru la illa faqran munsiyan, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tiba, iaitu hal tantadhiru la illa
faqran musian au ghinan mutghiyan. Itu kata Nabi SAW, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya. Jadi tiba daripada 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa dia 7 perkara tadi? Yang pertama kata Nabi SAW, faqran munsian, iaitu kefakiran yang melalaikan. Au ghinan muqtiyan, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Au maradan mufsidan, atau sakit yang merosakkan badan. Au haraman mufnidan, atau usia tua yang melenturkan, yakni menggagapkan percakapan. Au mautan mujhizan, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Awid dajjala fasyaru ghaibin yuntadaru awis sa'ah, atau tibanya dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat, ia dajjal adalah sejahat-jahat makhluk ghaib yang dinanti-nantikan. Awis sa'ata fasa'atu adha wa ammar, atau tibanya hari kiamat, maka adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Jadi 7 perkara ini Nabi SAW sebut bagi kita, pesan bagi kita, sebelum kita bertemu dengan 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW suruh kita bersegera pada kata melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Iaitu sebelum daripada 7 perkara tadi. Yang pertama Nabi SAW sebut kata dengan kefakiran yang melalaikan. Yang ni sama ada dia adalah orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Dengan maksud kata dengan kefakiran dia, dengan kemiskinan dia tadi, ataupun dengan kehidupan sederhana dia tadi, dia banyak cari harta ataupun dia cari rezeki sampai dia melalaikan daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan kepada dia, ataupun dia lupa kepada perkara hak wajib bagi dia. Kenapa? Dengan kefakiran dia ataupun kemiskinan ataupun kesederhanaan pada dia, maka dia siang dan malamnya adalah mencari rezeki untuk kelangsungan kehidupan dia, dan dia lupa kepada diri dia ataupun kewajipan pada diri dia, dan juga tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kata sembahyang 5 waktu, puasa, mengaji, baca Al-Quran, zikir, dan juga pada perkara-perkara yang lain. Maka dengan kesibukan tadi, dengan kesibukan dia cari rezeki tadi, maka dia lupa kepada hak perkara yang paling penting dalam kehidupan dia. Sebab apa? Kerana nak meneruskan ataupun kelangsungan pada kehidupan, maka dia lupa hak pada perkara wajib. Ataupun kita kata dia sembahyang juga, kan sembahyang, tapi boleh jadi sembahyang dia tadi qadar kata sembahyang sahaja, tapi dia tak belajar tentang sembahyang, dia tak ambil peduli tentang sembahyang, dia tak ambil faham daripada perkara-perkara yang hak berkait dengan sembahyang. Kerana dia sibuk sepanjang hidup dia adalah dia nak Allah kehidupan dia ni supaya jadi lebih baik, supaya jadi lebih senang, supaya boleh jadi kaya dan sebagainya. Hak tu saja dia fikirkan, maka dia lupa kepada diri dia sendiri. Boleh jadi
Sampai dia, boleh jadi dia tinggal tu, boleh jadi dia tak sembahyang tu kan, boleh jadi kata semaah pun mungkin tak pergi dah, akan mengaji pun tak ada dah, akan pergi menuntut ilmu pun tak ada. Pasal apa? Kerana sibuk, kerana mencari rezeki akan dalam kehidupan. Kan Tuhan tak larang untuk kita mencari nafkah kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan adanya waktu malam dan adanya waktu siang. Kenapa ada waktunya malam, adanya waktu siang? Siang adalah tempat untuk kita mencari, tempat untuk kita meneroka, tempat untuk kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh mencari nafkah kehidupan kita waktu kita siang, waktu siang. Dan waktu malam adalah untuk kita rehat. Tetapi dalam masa yang sama, dalam waktu kita mencari rezeki itu, tapi tidaklah sampai kita melalaikan daripada kita buat amal, daripada kita melakukan kebajikan kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi SAW sebut kata, kan bila datangnya kan hak perkara ni, maknanya kefakiran yang melalaikan, maka pada ketika itu kita segera buat kebajikan. Akan buat pada perkara-perkara yang baik. Kan, sebelum daripada kefakiran kita tu, kemiskinan kita tu yang menyebabkan kita sukar untuk pada buat kebajikan. Susah untuk kita nak buat kebajikan. Kenapa? Nak pergi ke masjid, duk ingat ke esok ni nak makan apa ni, kan? Duit tak ada. Esok ni nak belanja apa ni, duit tak ada. Ada tu sahaja. Maknanya fikiran dia 24 jam itu sahaja yang dia fikirkan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah dia melihat, ketika mana dia lihat orang lain lebih daripada dia, maka dia tak boleh duduk senang. Maka dia gelisah, pasal apa dia kan duit banyak, duduk kampung lah, tapi duit banyak, duduk kampung duit banyak, duit duduk bawah batar, duit duduk bawah tilah, akan duit duduk bawah selimut, duit duduk bawah sejadah, banyaknya duit. Akan kalau dulu ni dia bawah duit bawah dalam apa tu, dalam besi tu, besi katil dia bawah lah tu. Ataupun hak lebih kasih lagi bawah tikam kuang lah, bawah tu. Tunjukkan kata duit banyak. Dia ada orang dia tak boleh nampak. Dia tengok, pasal apa dia ni duduk kampung tapi duit banyak. Hak dia ni kerja siang malam ni, tak boleh dapat banyak tu lah. Tak boleh dapat kata sebanyak kata hak dia yang duduk kampung. Ada orang ni tu, hak ni lebih parah. Maknanya itu sahaja hak dia fikir. Tapi dia lupa kepada diri dia, matlamat kehidupan dia, hak dia sebenar. Tuhan suruh kita cari, tapi dalam cari kita tu ada hak dia. Kalau kita gagah cari ke, kalau Tuhan kata tak menjadi, maka dia tak akan sampai matlamat dia. Hak Tuhan dah tetap dah bagi kita qadar mana hak kita ada lah. Maka itu sahaja yang kita akan dapat. Dan untuk nak dapat lebih, kan hak pada perkara hak yang kita buat kebajikan, Tuhan akan bagi lebih. Kenapa kita mendahulukan daripada perkara yang Allah Ta'ala suruh? Lepas tu disebut dalam kitab Ta'limul Aulad, kata ulama, orang yang hidup di atas dunia ni, ataupun yang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah orang yang hidup di atas dunia ni, ataupun hidup di atas bumi ni, yang kehidupannya adalah semata-mata kehidupan sahaja. Maknanya siang dan malamnya hanyalah membicarakan tentang kehidupan sahaja. Dan kalau kata dia ada harta lebih, maka harta itu hanya pada pokok dia sahaja. Pada kata orang yang pada di kalangan dia sahaja. Dan itulah hari-hari itu sahaja yang membicarakan. Dan dia takut kalau kata
hak perkara yang ada dekat dia, ataupun harta yang ada dekat dia, ataupun kita kata sesuatu yang ada dekat dia ni, orang lain lebih daripada dia, maka dia tiap hari hak tu saja dia fikirkan. Bahkan hak dia ada dalam pokok dia sahaja. Ini orang yang kehidupan dia adalah hari-hari itu sahaja yang dia fikirkan. Kan ada orang macam ni. Kita mujurlah, kita mujur Tuhan, tidak kan jadikan kita orang yang dalam keadaan itu. Kalau orang hak macam ni, seperti mana kita sebut tadi, kata dia akan kata tak boleh lihat, tak boleh tengok kalau ada orang yang lebih daripada dia. Bahkan dia akan cari cara ataupun cari peluang untuk yang ada pada orang lain boleh jadi hilang, kan, boleh jadi tak dapat pada orang lain. Kenapa? Itu sahaja yang dia fikirkan. Dia orang ni adalah orang yang setiap masanya kehidupan dia hanya kan memikirkan kehidupan pada kata dunia ni sahaja. Kehidupan pada waktu dia, kehidupan dunia sahaja. Orang yang kedua, kan, yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang cari juga habuan kehidupan, kan, cari habuan dunia. Tetapi dalam masa yang sama dia tidak lupa kepada akhiratnya. Kan, cari masing-masing cari rezeki, masing-masing cari nafkah kehidupan. Tapi bila-bila tu sambil kata ada peluang, ada masa pergi main jemaah, kan, ada masa pergi mengaji, kan, ada masa baca Al-Quran, ada masa zikir, ada masa kan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ada masa tu. Maksudnya sungguh pun cari kan nafkah kehidupan ni di dunia ni, tapi dia tidak lupa kepada akhirat. Maknanya ada masa untuk dia untuk jadikan dunia dia ni dan akhiratnya tu lebih daripada dunia. Maknanya sambil cari dunia tapi akhiratnya tak tinggal. Sebab kita lah, kita cari nafkah kehidupan tapi sembahyangnya kita tak tinggal. Terutamanya banyak orang lah tak tinggal. Ngajinya kita tak tinggal. Kan kita dengar juga sekurang-kurangnya kalau kata kita tak tengok kita pun lah, tak ada kita cacatan apa pun, kita dengar juga dengan telinga kita. Maknanya ada perkara hak akhiratnya kita peduli. Daripada kata hak orang yang pertama. Dengan maksud kata walaupun dia cari habuan dunia tapi akhiratnya tidak lupa. Sentiasa dia cari tapi akhiratnya sentiasa ada masa untuk dia dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tak kira lah dalam keadaan senang kah, dalam keadaan susah kah, akhirat tu dia ingat. Itu. Ini orang yang kedua, dia duduk atas kan negeri dunia. Dan orang yang ketiga adalah orang yang adalah orang yang sungguhlah dekat dengan Allah Ta'ala, iaitu orang yang melihat kepada dunia ni dan dunia tu tak masuk dalam hatinya. Ni payahlah kita nak lalui jalanan ni. Maknanya dia ambil dunia ni tapi hak dunia ni tak masuk dalam hati dia. Dia cari kan harta dunia ni, cari. Tapi harta tu sekadar cari untuk mengambil sedikit sahaja daripada hak ada pada dia, dan ada tadi tapi tak masuk dalam hati dia. Maknanya apa? Bagi mudah kita faham gini, ketika mana buat ibadah, harta dia ada banyak tapi harta tu tak masuk dalam ibadah. Kalau kata dia ada rumah besar dia tak masuk dalam ibadah. Kan? Kalau kata dia ada duit banyak, berjuta-juta sekalipun, tapi harta tu dia tak masuk ketika mana dia buat ibadah pada Allah Ta'ala, tak masuk dalam hati. Bahkan kalau kata harta dia tadi ni Allah Ta'ala uji kata hilang, Allah Ta'ala kata uji kata harta dari tercicir kata apa sebagainya, maka dia tak terasa pun. Dia tu juga tapi dia tak terasa sangat kata kehilangan yang sangat apa ni, yang sangat memberi kesan dalam kan tak.
Saya sekadar kata tak apalah, kan Tuhan nak uji. Ni adalah orang yang melihat dunia ni dengan mata hati dah. Kita tak sampai dah tahap tu. Mungkin di antara 3 golongan ni, mungkin kita hak tengah lah. Mungkin. Ataupun sama ada hak pertama atau kedua. Hak 3 tu payah lah, nak kena melalui jalan mujahadah. Oh payah kena tinggal hak pasal dunia ni payah. Kena tinggal pasal dunia ni payah. Tapi itulah kehidupan kita di atas negeri dunia ni, itulah yang perlu kita yang perlu kita lalui. Maka 3 golongan ni kata ulama, yang hak pertama dan yang kedua dan yang ketiga, maka kita lihat pada diri kita mana hak kita duduk. Sama ada hak pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke. Kalau kata hak pertama, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempatkan pada kita bertaubat kepada Allah Taala. Kalau kata yang kedua, mudah-mudahan Allah Taala tambahkan, jadikan amalan kita itu adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun hak yang ketiga ni adalah perlu melalui kepada jalan mujahadah. Jadi itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sebelum kata datangnya kefakiran yang melalaikan, maknanya yang menyebabkan dengan kefakiran tadi, kemiskinan tadi yang menyebabkan kita lalai daripada beramal, daripada melakukan kebajikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu segera, maknanya buat selalu. Dan kata Nabi SAW, ataupun kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Apa maksud kata dengan kekayaan yang menyebabkan kezaliman ni? Dengan kekayaan yang dia ada, dengan harta yang banyak ada pada dia, maka dengan kekayaan tadi, dengan harta yang dimiliki tadi, maka timbulnya sifat sombong, timbulnya sifat angkuh, timbulnya sifat riak dan sebagainya. Dengan kekayaan dia ada tadi, maka dia merasakan bahawa kekayaan yang dia ada tadi seolah-olah dia boleh beli segala-galanya yang ada. Padahal kekayaan yang ada tadi itu hanyalah sekadar pada waktu kita kehidupan dunia sahaja. Sebab tu kata ulama, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa memikirkan bagi akhiratnya. Dia sentiasa fikir. Dia cari habuana, tapi dalam masa sama dia fikir bagi akhirat. Jadi orang yang kekayaan dia ada tadi ni, yang menyebabkan kepada kesombongan, menyebabkan kepada keangkuhan dengan harta yang ada tadi, yang menyebabkan kata dengan harta yang ada tu dia boleh beli segala-galanya. Padahal harta yang ada itu adalah sekadar waktu dia hidup sahaja. Bukan kata salah pada orang kaya tu, tidak. Kalau kata Tuhan bagi kita kaya, itu adalah satu nikmat. Satu nikmat yang Tuhan bagi. Tapi dalam masa yang sama, kalaulah kekayaan yang ada pada kita itu, kita tidak meletakkan Allah Ta'ala yang utama, boleh jadi kekayaan yang kita ada tadi akan bawa kepada kekayaan yang mencampurkan dalam hati kita kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. Dan melihat orang lain ini dengan pandangan yang hina. Melihat orang lain ini adalah dengan pandangan yang jauh, jauh lebih, maknanya jauh beza dengan dia. Kenapa? Dengan kekayaan yang ada pada dia itu. Sedangkan segala kekayaan, segala harta yang hak dia ada, ataupun kekayaan yang dimiliki itu, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang paling kita kata takut, ketika mana kekayaan yang kita ada, tapi kekayaan itu kita tidak sempat meletakkan kepada kebajikan. Maknanya kita ada harta banyak dengan kekayaan kita tadi, tapi kita tak sempat bagi
sedekah ke, kan kita buat kan, bagi duit kepada pada satu tempat kan, untuk buat makan kan, ataupun bantu orang yang susah, bantu orang yang memerlukan, kan kita tak sempat. Harta ada banyak tapi dia tak sempat pada itu. Kan tu paling kita, tu paling perkara yang sangat ditakuti. Kan dengan sebab kekayaan dia tadi. Tapi kalau dengan sebab kekayaan dia tadi digunakan dengan kepada kebajikan, maknanya suka bantu orang, kan, suka tolong orang, bersedekah, kan, beri sumbangan, derma dan sebagainya, maka kekayaan itu hak dia ada tadi adalah memberi manfaat setelah daripada dia mati. Tapi kalau kekayaan itu dia ada hanya qadar kehidupan dia sahaja, maka setelah mana dia mati, belum tentu lagi hak kekayaan dia ada tadi tu orang yang hidup untuk menjadikan pahala hak kekayaan dia tadi mengalir bagi dia. Belum tentu lagi. Sebab itulah kata orang yang hak cerdiknya adalah dia sentiasa guna kehidupan dia, dan dalam masa yang sama dia fikir kepada akhirat. Jadi sebab itulah kata Nabi SAW, atau kekayaan yang menyebabkan bagi seseorang itu kezaliman. Maknanya dengan kekayaan tadi kan berlakunya ataupun timbul dalam hatinya keangkuhan. Bukan kata dengan sebab bukan kata tak boleh kaya, boleh kaya. Tak ada masalah. Cuma kaya hak bagaimana? Kaya kalau sekiranya yang menyebabkan kepada kezaliman, jadi kepada keangkuhan, kesombongan, maka iaitu adalah perkara yang merugikan. Dunia dia rugi, akhiratnya pun rugi juga. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, ataupun sakit yang merosakkan badan. Akan sakit yang merosakkan badan, maknanya yang sukar pada kata melakukan amal, kan, amal ibadah. Waktu kata sihat, waktu tubuh sihat ni tak berasa nak pergi, kan, nak pergi sembahyang jemaah. Waktu kata sihat ni tak berasa nak buat amalan-amalan sunat, tak rasa. Dia rasa masa mana? Waktu dia tak gerak. Kalau duduk tak katil apa semua lah. Orang duk pergi tengok, satu duk tengok, ish, silap aku ni. Waktu aku duk sihat lu, kalau sembahyang sunat 2 rakaat pun dapat dah pahala. Satu dia tinggal lah. Waktu dia sihat, duk molek, duk pipi pun kan, duk kata duk dengan sayang-sayang apa ni, duk menyembang dengan sayang-sayang mau. Tu pula ada kopi sejawat, ada roti, duk beli cicah, duk sembang. Masa tu tak ingat lah. Tapi bila dia duk atas kati surat tambah-tambah pula, duk atas kati, tak ada siapa pun pergi tengok. Masa tu dia pergi sembahyang. Ish, aku di kalau waktu duduk sihat molek, boleh gak gigi apa? Gigi main moh. Boleh gak gigi dengan ngaji. Masa tu boleh tinggal. Kan? Tapi waktu kata tu dah sakit tu dah tak boleh nak, tak termampu nak buat pada perkara tadi. Bahkan pada ketika itu dia kata, aku nak sembahyang gua noh. Aku duk tak hati nak sembahyang gua noh. Kan dia jadi tak tahu kata nak sembahyang tu boleh. Aku duk tak hati ni boleh sembahyang ke? Sampai dia kata tak tahu langsung nak sembahyang. Padahal sembahyang ni selagi mana kata, selagi mana tubuh tu masih lagi menyawa, maknanya ada nyawa lah pada jasad kita ni, lagi itulah kena sembahyang. Jadi dia sampai satu tahap kata sakit dah ni, sampai kata dia merosakkan, maknanya nak buat amal tu payah. Bahkan yang lebih teruk pada kata waktu dia sakit dah, tapi dia tak tahu bagaimana untuk melakukan sembahyang waktu kata tak sihat. Dia duduk gitu, kau duduk dulu lah. Maknanya duduk kerah gitu, duduk tak hati kerah, mayang duduk. Kalau puasa pun duduk lah. Ada saya tinggal tak boleh puasa lah. Apatah lagi sembahyang, atau tak duduk orang mari tengok geduk seorang. Satulah dia mari rasa seronoknya waktunya sihat. Sebab itulah hak kata hak waktu kita sihat ni, kita buatlah sebanyak mungkin
kan semampu mungkin untuk kita buat kebajikan. Kerana kebajikan hak kita buat daripada amalan hak kita buat ni, ini adalah saham, ini adalah dalil ataupun pahala yang berkekalan sampailah kepada kita mati. Akan tubuh kita sihat. Ramai kan orang yang tubuhnya sihat, maknanya sihat lah dari segi fizikalnya sihat, dari tubuh, dari segi kesihatan tubuh sihat, tapi dia tak mampu untuk nak mari sembahyang jemaah. Kan ramai orang yang tubuhnya sihat, kan fizikalnya pun sihat, tapi dia tak mampu untuk berada dalam majlis ilmu. Maka kita ni ada antara orang yang Allah Ta'ala pilih. Kita tubuh kita sihat, kan tubuh kita ni baik, Tuhan letakkan kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana kata saya tak silap kata Sayyidina Ali, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni adalah seolah-olah kata ini adalah jalan bagi syurga dia. Ini kita kita gunakan manfaat dia, tubuh kita ada, kita duduk dalam majlis. Lepas tu kita tengok orang yang orang yang sihat, fizikalnya sihat, kesihatannya sihat, tapi dia tak mampu juga untuk dia berada pada tempat yang kebajikan. Tapi dia nak pada waktu kata perkara hak kita buat ni, pada waktu mana dia ingat? Pada waktu kata badan tu habislah. Badan tu tak gerak mana? Kan tak gerak dah kan. Nak berjalan pun tak boleh dah. Ataupun kata maknanya paling teruk boleh duduk letak atas hati. Satu baru dia ingat bahawa kata hak sihat ni adalah satu nikmat yang sangat nikmat. Sebab itulah kata Nabi SAW kata sakit yang merosakkan, yang menyebabkan sukar dah untuk kita nak buat kebajikan. Sebab itulah disebut dulu kan pada hadis yang kita sebut dulu, tak silap sahabat Nabi, iaitu Ibnu Mas'ud, tak silap Zaid bin Harisah, tak silap Zaid bin Harisah kan yang kita sebut dulu, tak silap Zaid bin Harisah yang ketika mana dia suruh anak dia pimpin pergi kepada sembahyang jemaah. Akan pimpin pergi sembahyang jemaah, nak menandakan kata walaupun dalam keadaan gitulah, tapi sahabat tak dengan sembahyang jemaah. Kita kalau kata hak yang sihat belum tentu lagi. Akan boleh jadi hak kata hak tak sihat ni lah kan, kadang-kadang mari pun tak gerak lah, lambat akan masuk. Tapi dia mari. Tapi hak yang tak sihat, hak yang sihatnya dia tak dapat. Akan itulah kata dalam majlis ilmu pun sama. Kadang-kadang hak yang kan duduk dalam majlis ilmu ataupun orang yang boleh dengar kata majlis ilmu ni, kadang-kadang orang yang hak kita nampak kata tak gerak dah lah. Tak gerak dah lama-lama kata kan, tua nampak. Hak muda-muda lah, hak muda-muda macam apa nanti luar. Bagi hak tua lagi lah. Hak kami ni muda lagi, masih panjang lagi masa. Hak tu bila masih panjang masa, tu je buat kan kata hak ada akan yang lama-lama saja. Padahal tubuh yang Tuhan bagi itu adalah memanfaatkan untuk melakukan kebajikan sebelum datangnya ataupun sebelum dia akan bertemu dengan sakit yang boleh merosakkan daripada badan dia, daripada melakukan amal kebajikan. Sebab itulah disebut juga dalam kitab Ta'lim Mu'awlaq, ketika mana saat kita di dalam kubur, kan waktu kita duduk dalam kubur, ada setelah mana kata selesai sembahyang, mana selesai mandi, selesai kafan apa semua, dan juga sembahyang, dan setelah mana kita dikebumikan. Maka jadi ketika mana dikebumikan tu, kan setelah mana tu lah selesai tangking kan apa semua, dan kawan-kawan kita, kan anak-beranak kita, anak kita, dia punya adik-beradik kita, semua dia akan balik ke rumah. Jadi bila balik ke rumah, hanya duduk sekali dengan kita adalah amal ibadah sahaja yang duduk sekali dengan kita. Jadi bila kata amal ibadah saja yang duduk sekali dengan kita, maknanya waktu kata kita duduk dalam lahak tu seorang yang tak ada
cahaya apa, kan tak ada lampu pun dalam tu. Jadi kita saja yang duduk dalam tu seorang. Jadi yang hak temankan kita adalah amal kita, amal kebajikan. Jadi disebut dalam kitab Ta'lim Aulad, dia kata ketika mana waktu kita duduk dalam kubur itu, sebelum daripada datangnya malaikat Munkar dan juga Nakir, maka pada ketika itu akan ada satu malaikat, sebelum daripada datangnya malaikat Munkar dan Nakir, iaitu malaikat yang datang sebelum daripada malaikat Munkar dan Nakir, namanya adalah malaikat Ruman nama dia. Jadi malaikat Ruman ni akan adalah wajahnya yang sangat bercahaya, kan, seperti mana matahari. Jadi malaikat Ruman ni tugas dia apa? Tugas dia adalah tugas dia adalah soal juga. Si mati dalam kubur. Jadi dia akan soal si mati dalam kubur tadi ni dengan dia suruh tulis kan satu kebajikan, bukan satu lah, maknanya suruh tulis selama mu duduk atas dunia ni sebanyak mana mungkin kebajikan hak buat. Jadi disebut dalam kitab kata malaikat Ruman ni ketika mana disuruh kata si mati tadi ni tulis akan segala kebajikan dengan jari kamu dan juga dengan apa begini, akan dengan jari dan juga dengan aliu, tak silap, akan suruh tulis. Dan ketika mana disuruh tulis tu, maka si mati tadi kata, aku nak tulis dengan apa? Kan tak ada kalam kan ataupun pen yang untuk ditulis. Maka dikerak daripada kain kafan tadi tu kan untuk dituliskan ataupun dijadikan dia punya satu kertas supaya si mati tadi ni boleh tulis akan kebajikan tadi. Jadi ketika mana dipotong kan dan diberi kepada si mayat tadi, maka disuruh tulis akan kebajikan. Maka kalau yang tulis itu adalah orang yang ketika mana dihidup di atas negeri dunia ni dan sebelum daripada dia mati, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada segala dosa-dosa dia. Kan segala kesalahan-kesalahan yang dia buat, Allah Taala ampunkan. Maka ditulis pada waktu kata si mati tadi tulis ni, tulis hanya qadar pada kata takat hak baik saja. Kan tulis sampai sakat hak baik. Maknanya sampai nak tulis kebajikan tu tak ada. Tulis kejahatan tu tak ada. Pasal apa ditulis pada kebajikan? Kerana hak mati tadi ni sepanjang kehidupannya adalah orang yang baik-baik. Dan sebelum daripada dia mati, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Tetapi bagi orang yang kehidupan dia di atas dunia ni, di antara baik dengan jahat ni, jahat lagi banyak. Maknanya hak buruk tu lagi banyak. Maka ketika mana ditulis sampai kepada kejahatan, si mati tadi dia berhenti. Maka malaikat Ruman kata, pasal apa mu berhenti? Akan tulis segala hak apa yang buat. Maka dia kata, aku malu. Dia kata, aku malu nak tulis. Aku malu dengan mu nak tulis akan kejahatan. Maka malaikat Ruman kata, mu nak dipukul ataupun nak tulis. Kan? Jadi si mati pun tadi dia pun tulis hak yang baik hak dia buat. Kan tulis hak baik, tak masalah lah. Hak buruk tulis. Maka setelah mana ditulis akan hak baik dan hak buruk, maka setelah itu barulah dibawa kepada Allah Ta'ala. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kata kita saat kata duduk dalam kubur, sebelum kata disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir itu, maka akan disoal oleh malaikat Ruman. Maka malaikat Ruman suruh kita tulis akan segala kebajikan kita tadi. Termasuklah daripada perkara pertama kan, perkara yang kedua, perkara yang ketiga yang Nabi SAW sebut tadi. Kata termasuk semua. Bahkan ketika mana
dah sampai kepada giliran malaikat Munkar dan Nakir. Kan dalam kitab Ta'lim Aulad sebut kata, dah sampai kepada giliran malaikat Munkar dan Nakir. Sampainya giliran demo, waktu demo jumpa bagi si mati tadi ni, rupa tu dalam keadaan yang berbeza. Maka rupa malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan yang berbeza. Malaikat Munkar dan Nakir ni, dia akan jumpa dengan si mati tadi sebelum kata nak menyoal tadi ni, maka dia akan melihat kepada si mati ni bagaimana keadaan. Kalau si mati tu matinya adalah keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala, maka malaikat Munkar dan Nakir jadi datang dalam keadaan yang sangat hitam, dan suaranya seperti guruh dan matanya seperti kilat. Kan suara tu guruh, mata tu seperti mana kilat. Kan kenapa? Tahu dah hak si mati jadi ni ahli maksiat ataupun ahli pendosa. Maka malaikat jadi ni dah dalam keadaan itu. Tapi kalau kata hak yang mati jadi itu adalah di kalangan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang melakukan kebajikan, iaitu kalau kata dia fakir pun, kalau dia miskin pun, tapi dia tidak lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau kata dia kaya pun, harta banyak sekalipun, tapi dia tidak sombong dengan kekayaan tu, bahkan dia kembalikan segala nikmat itu adalah kepada Allah Ta'ala. Dan waktu ketika mana dia sihat tubuh badan, kan dia sentiasa melakukan kebajikan kepada Allah Ta'ala. Walaupun keadaan dia tak sihat pun, begitulah keadaan dia tetap melakukan kebajikan dia kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat tadi datang kepadanya adalah hal keadaan yang sangat baik, rupa yang sangat baik. Kenapa? Si mati itu adalah orang yang baik-baik. Kan waktu kata disoal, kan bahkan ketika mana malaikat tadi soal tadi, kan Munkar dan Nakir tadi soal, maka datanglah baginya adalah malaikat tadi nak masuk, kan nak soal bagi si mati tadi, maka sembahyang pun kata bagi malaikat Munkar dan Nakir, kata Tuhan aku ni adalah orang yang siang dan malamnya adalah memperbanyakkan sembahyang. Akan memperbanyakkan sembahyang ni termasuklah kata daripada hak sembahyang fardu tu sudah tentulah. Dan sembahyang, kan sembahyang sunat ataupun sembahyang lain, siang dan juga malam, dia memperbanyakkan beribadah kepada Allah Ta'ala. Fardu sudah tentu, dan juga dia tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat lah. Akan amalan-amalan lain dia buat. Akan dalam masa yang sama, dia juga memperbaiki amal. Sebab itulah amal hak kita buat ni, ketika mana disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir juga, dia melihat setara mana amal hak kita buat. Kan molek setara mana amal kita buat. Sebab itulah amal hak kita buat, ibadah yang kita buat ni, dia mesti berpandukan kepada ilmu. Dia tak boleh berpandukan kepada kata ikut-ikut. Dia mesti berpandukan kepada ilmu. Dan bila ilmu yang hak kita ada, yang kita praktikkan dalam ibadah kita, maka hak ibadah kita tadi itu akan melihat setara mana hak kita buat. Kalau kata kita buat tu molek, jaga betul dengan sembahyangnya, kan, dan juga perkara-perkara hak berkait dengan sembahyang, maka dia boleh jawab dengan lancar daripada malaikat Munkar dan Nakir. Tapi kalau kata sembahyang hak dia buat tadi ni sekadar saja hak dia buat, maka sekadar tu sahaja dia dapat jawab dengan malaikat Munkar dan juga Nakir. Kan dalam kubur. Sebab itulah kata hak ibadah hak kita buat ni, dia kena buat bagi telur sungguh. Kan dia kena buat bagi betul sungguh. Dia kena buat bagi kemah sungguh. Maka dia kena buat dengan betul dengan kehendak Allah dan juga Rasul. Kena betul dengan apa hak yang dia buat. Barulah kata hak ibadah hak dia buat tu, kan dia boleh jawab. Sebab diri bagi si mayat tadi ni, dia tak lihat apa dah. Kan amal tu dia akan menjadi bukti
bagi tuan hak dia buat tadi. Akan dia buat di atas negeri dunia. Tu baru dia boleh jawab akan kebajikan, akan segala hak dia buat tadi, maka dia boleh jawab. Begitulah juga dengan hak perkara-perkara yang lain. Hak sedekah termasuk juga dengan sedekah, begitu juga. Kalau kata sedekah yang sungguh, bukan sedekah yang maknanya yang betul lah. Jadi sedekah ketika mana dia sedekah bagi sesuatu perkara, maknanya sedekah betul ni, dengan maksud kata, kalau kata dia sedekah apa-apa, maka dia tidak mengharapkan sesuatu orang balas. Tu baru betul sedekah lah. Bukan kata dia sedekah, maka dia nak mengharapkan orang balas kat dia. Maka kalau hak tu, dia tak nama kata sedekah yang sebenar. Boleh sekali kata bila kita sebut je lah sedekah, tapi dia tak jadi sedekah yang sebenar. Sedekah yang sebenar ni, waktu kata kita bagi, dan kita tak mengharap apa-apa langsung daripada pemberian kita ni. Memang kita sedekah itu adalah lillahi ta'ala. Maka hak sedekah ni adalah menjadi pahala bagi si mayat ni. Sebab ada orang dia sedekah, tapi dalam masa yang sama dia sedekah, dia nak orang lain sebut nama dia, kan dia nak orang angkat nama dia dan sebagainya. Ni adalah sedekah yang salah. Akan masuklah daripada kan 3 perkara tadi. Dan kata musannif, atau usia tua yang melenturkan, jadi menggagapkan percakapan. Maknanya bila usia dah tua dah, maknanya waktu kata fikiran tu dah tak berapa nak sejahtera. Maknanya mungkin dia sampai kata tahap nyanyok kah, sampai tahap kata ingat lupa. Jadi waktu muda tu lah untuk buat amal kebajikan. Dan kata Nabi SAW, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Dengan maksud kata kematian yang secara tiba-tiba. Lepas manusia ni kehidupannya di atas negeri dunia, dia akan berakhir dengan kematian. Dan kematian kita tidak tahu bila keadaan kita, bila masa kita. Bahkan saat kata mati itu tidak akan terlewat dan tidak akan terdahulukan. Maka kalau kata datang, maka tepat pada waktunya, maka kita akan mati. Dan atau tibanya Dajjal, maka ia sejahat-jahat makhluk gaib yang dinanti-nantikan. Atau tibanya hari kiamat, maka adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Ni 7 perkara ni Nabi SAW suruh kita segera daripada kita umat Nabi SAW pada kata menyegerakan daripada melakukan amal ibadah sebelum kita terlambat, sebelum kita menemui dengan 7 perkara ni, maka pada ketika itu kita akan menemu dengan bermacam-macam kesibukan, bertemu dengan berbagai-bagai masalah yang akan berlaku dalam kehidupan kita, dan pada ketika itu kita tidak sempat untuk kita nak melaksanakan amal ibadah. Seperti mana kata musannif pada keterangannya, hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera untuk membuat amal ibadah sebelum terlambat dan sebelum datangnya bermacam-macam kesibukan yang dapat menghalang kita dari melaksanakan amal ibadah seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Hadis itulah sebelum daripada 7 perkara ini datang kepada kita, maka sebelum tu kita menyegerakan pada melakukan kebajikan. Apa perkara hak yang perlu kita segerakan dan juga perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, tamanya adalah segera pada kata sembahyang. Masuknya waktu, maka kita pun segera pada sembahyang. Maknanya buat persiapan, buat persediaan untuk kepada sembahyang. Yang kedua adalah segera pada bertaubat. Maknanya sentiasa kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila kita melakukan dosa, maka bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah segera pada melakukan kebaikan. Jangan tunggu kata ada masa baru kita nak buat. Maknanya kebajikan ni buat dengan keadaan segera. Jangan tunggu masa. Dan segera pada bersedekah. Sama juga, jangan tunggu pada kata kita duit banyak baru kita nak sedekah. Kita ada duit bertimbul baru nak sedekah. Tak. Ada dengan qadar mana hak kita ada, sedekah dulu. Sikit dengan sikit.
banyak dengan banyak. Mana segera, jangan kita tangguhkan. Dan yang terakhir adalah segera pada memaafkan orang yang melakukan sesuatu kepada kita, dan memaafkan pada kelakuan yang dia buat pada kita. Maka ini adalah perkara-perkara yang disuruh kita segera pada melakukan sebelum daripada kita menemui daripada 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kita ambil istifadah, kita ambil manfaatnya, kita ambil faedahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa bersegera dalam melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan segala kebajikan kita, amal ibadah kita yang kita laksanakan ini mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Habis kita pada hadis yang ke-29. InsyaAllah kita sambung pula nanti pada hadis yang ke-30 yang ke-30 insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.